Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Samara Nama saya Azwa dan kami dari TVPSS Femina. Sekarang saya bersama dengan Cikgu Tanwin. Cikgu, apakah matlamat utama program Nilam? Okey, matlamat utama dia ialah untuk menggalakkan budaya membaca di kalangan murid. Terima kasih. Okey. Sekarang saya bersama dengan seorang murid yang mendapatkan anugerah Nilam sebentar tadi. Boleh perkenalkan nama awak? Nama saya Nofarisha Fardana binti Muhammad Zainan. Apakah perasaan awak apabila mendapat anugerah Nilam sebentar tadi? Saya rasa amat berpuas hati kerana usaha yang selama ini saya buat membuahkan hasil. Apakah pesan awak kepada orang ramai? Pesan saya kepada orang ramai, kalau kita ada waktu yang lapang tu kita haruslah mengisi masa lapang dengan benda yang berfaedah seperti membuat nilam. Okey, terima kasih. Sama. Kini saya bersama salah seorang murid yang mendapat anugerah Nilam sebentar tadi. Boleh perkenalkan diri awak? Nama saya Nurin Alia binti Muhammad Awis Karni. Saya berasal dari kelas 5 STEM. Apakah perasaan awak setelah mendapat anugerah Nilam sebentar tadi? Saya berasa amat gembira kerana telah berjaya mendapatkan anugerah tersebut dan juga berasa sangat berterima kasih kepada cikgu yang telah melihat usaha saya selama ini. Apakah pesanan Nurin kepada murid-murid yang lain? Pesanan saya ialah rajin-rajinkanlah diri kita untuk membaca buku sebab buku ni boleh bantu kita untuk melihat dunia dari pelbagai perspektif. Semoga program Nilam memberi inspirasi kepada kita semua untuk terus membaca dan menimba ilmu. Jumpa lagi dan selamat membaca. Bye-bye!